Susah nak dapat duit. Kan bagus kalau duit jatuh dari langit. Duit dari langit. Cuba tengok betul-betul. Cantik. Macam... Tu nak pergi mana? Nak tengok lembu sapi. Untuk buat korban. Oh. Sapi! Ada sumpahan cermin misteri? Tak ada. Ini semua cerita dongeng. Rekaan semata-mata. Tapi... Dah, tenang semua. Burung gagak je terlanggar tingkap. Itu sudah mati ke? Tuhan marah. Yelah. Aku mandi sungai. Jangan bagi tahu mak aku tau. Nah, ayam goreng. Ingat ya, jangan bagi tahu. Ayam goreng. Ya, tak boleh. Sudah. 10 minit. Lambat. Maaf. Yang tertulis dalam kertas tu. Baik. Semua dah tahu peranan masing-masing. Kita mulakan dengan situasi pertama. Siapa pencerita? Saya, cikgu. Fizi berdiri Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Ros, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi apa? Biasa. Akak, kenapa ayam goreng ni hitam sangat? Makan je lah. Jangan banyak cakap. Banyak sangat. Apa bau hangit ni? Macam tu, baik namakan kuih Ros. Kuih akak, nama akak. Tapi, akak tak terkenal. Cik Bidadari hangat di pasaran. Betul-betul, kuih tu akan laku keras. Sebulan macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah. Aku tahu. Nah, ayam goreng. Ingat ya, jangan bagi tahu. Ayam goreng. Ya, tak boleh. Ini rasuah. Rasuah? Ish, mana ada? Ini ayam lah. Bukan rasuah. Sanggup diorang beratur. Sampai sana. Alah, penuh tu. Kesian Uncle. Nampak dia penat. Untunglah Uncle macam ni. Ni semua sebab video viral aku tu. Ipin. Cuba tengok kat lengan tu. Ada parut? Parut? Tak ada pun. Kalau tak ada parut, dah sah korang akan kena suntikan BCG lagi sekali. Tak takut dan tak... Lah, susu dah nak habis. Boleh buat satu gelas je. Tak apa, kita kongsi. Amboi, semua nak. Minum je sebuah naga ni. Sedapnya. Sebab tu Opa suka beli buah-buahan Cakap ni. Main-main pula. Orang tanya betul-betul.
Pergilah. Tak ada apa nak ditakutkan. Budak-budak suka ada badut di majlis hari jadi. Jadi, badut tu bukan makhluk asing yang makan budak? Bukan.